Untuk projek pembangunan sekolah kali ni agak besar. Biasanya projek besar macam ni susah nak lulus. Tapi, saya boleh tolong luluskan. Tak ada masalah. Cuma, awak faham-fahamlah. Berapa peratus yang tuan nak? Di balik senyuman pejabat ada tangan menggenggam api atas nama untuk semua yang kecil dibakar sunyi. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya nak sentuh satu perkara yang sangat besar, iaitu amanah. Amanah ni murid-murid sekalian, kalau tak dijaga boleh rosak masa depan. Sebab itu kita harus mulakan menjaga amanah dari bangku sekolah lagi. Weh, aku dengar guru besar kita ni ada skandal rasuah. Betul ke? Aku ada dengar juga. Dia ada ambil rasuah projek pembangunan sekolah kita ni. Tapi, takkan dia nak buat macam tu kot? Kami boleh bagi tuan. Cuma kita kena guna barang yang murah lah. Kenapalah bos tak pakai besi? Ini sekolah. Jadi apa-apa kat budak sekolah. Kan ke tambah masalah? Entah le. Ni arahan orang atas. Nak jimat kos lah kot. Kenapa bos suruh guna bahan yang murah pula, ha? Ni belum tentu selamat ni. Berkenaan dengan isu keselamatan, jangan risau. Hal-hal kecil macam isu keselamatan pelajar-pelajar ni, nanti pandai-pandailah saya cover. Janji kita boleh dapat untung lebih. Betul tak? Kita dibesarkan dengan hormat, bukan untuk telan najis kuasa. Bila pemimpin jatuh hianat, rakyat bangkit menuntut neraca. Guru besar! Ada pelajar kita terjatuh dalam tangki kumbahan. Apa? Macam mana boleh jadi? Ini bukan lagi takdir. Ini kegilaan. Pihak polis baru saja mengeluarkan kedua-dua suspek dari kawasan sekolah. Orang ramai mula menjerit meminta penjelasan. Kita dapat lihat ibu bapa sangat marah dengan apa yang berlaku. Menurut sumber, ada beberapa dokumen dan invoice projek yang sedang diteliti dipercayai mengandungi bukti salah guna kuasa. Polis juga dilihat membawa keluar beberapa fail dari pejabat guru besar. Polis mengesahkan siasatan akan dibuat merangkumi aspek rasuah, kecuaian dan pematuhan spesifikasi keselamatan. Mereka juga tidak menolak kemungkinan lebih ramai individu akan dipanggil bagi membantu siasatan. Ya Allah, apa aku dah buat ni? Aku menyesal. Bukan saksi kerakusan manusia.